Kadang-kadang ada perkara yang ramai wanita risaukan tetapi tidak berani untuk bertanya secara terus. Dan soalan ini biasanya muncul apabila tubuh mula mengalami perubahan selepas bersalin. Jika anda rasa kawasan intim anda sudah berubah atau tidak seperti dahulu, ini sebenarnya adalah keadaan yang agak biasa dialami oleh ramai wanita. Bukan sesuatu yang jarang berlaku. Secara ringkasnya, labiaplasti ialah prosedur yang membantu membentuk semula atau menyesuaikan saiz labia dalam kes-kes tertentu selepas doktor melakukan pemeriksaan dan penilaian. Yang paling penting bukan pada nama prosedur ini, tetapi sama ada perubahan tersebut memerlukan rawatan ataupun tidak. Ada kes yang tidak perlu dirawat dan ada juga kes yang perlu dinilai dengan lebih teliti oleh doktor. Jika anda masih tidak pasti tahap keadaan anda boleh tinggalkan komen konsultasi atau hantar mesej terus kepada kami. Pembantu kami akan bantu semakkan awal dan mengaturkan temu janji untuk pemeriksaan doktor. Setiap wanita mempunyai keadaan yang berbeza, jadi jangan terlalu risau atau bandingkan diri dengan orang lain ya.